Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak penuh lagi, tapi tak apalah, kita mula pelan-pelan. Mungkin nanti peserta akan masuklah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu taala dan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan dan datuk ahli-ahli koperasi. Semua ahli-ahli koperasi ya. Itulah saya pun tak menjangkakan pesertanya adalah ahli koperasi. Saya akan daripada pihak-pihak syarikat-syarikat lain. Rupa-rupanya koperasi. Tapi saya tak pastilah yang hadir ini telah melaksanakan ataupun telah menunaikan zakat perniagaan ke belum? Sudah? Ada yang belum? Okey, tak apa. Kalau yang belum, maka hari ini ibarat orang kata adalah satu perkara barulah. Bukan perkara baru sebenarnya. Zakat perniagaan ini berarti dah lama. Mungkin kita terlepas pandang tapi untuk sebagai kita seorang Islam, zakat adalah wajib. Dia adalah rukun Islam. Zakat rukun ke berapa? Rukun Islam kedua, ketiga, keempat. Dia ada pendapat kata keempat, ada pendapat kata ketiga tapi saya dekat kepada yang ketiga. Syahadah, solat, zakat. Solat, zakat dia selalu seiring. Dalam Al-Quran banyak kali Allah ulang dirikan solat dan tunaikan zakat. Jadi selalu Allah ulang tiap-tiap kali, berulang-ulang seiring zakat dengan solat. Maka memang zakat adalah satu ibadat yang sangat berat yang dituntut kepada setiap umat Islam Jadi kalau kita tengok zakat ini, solat dia hubungan kita sesama pencipta Allah tapi tak lengkap. Sebagai seorang manusia kita tak lengkap hubungan dengan Allah saja, tak jadi, sebab kita hidup di muka bumi Allah bersama-sama dengan makhluk-makhluk lain. Jadi ada kita punya tanggungjawab dengan sesama makhluk. Maka terbitlah ibadat zakat yang kita perlu tunaikan, yang kita perlu laksanakan sebagai seorang hamba. Jadi masuklah zakat fitrah, iaitu zakat kepala, dan zakat harta, dan iaitu terhadap kita punya harta-harta yang lain. Okey. Sebenarnya dalam dunia ni kalau tak ada orang miskin, kita susah tak? Macam mana saya nak sampaikan Sebenarnya macam ni saya berfikir kita sebagai orang yang cukup ataupun golongan yang cukup memerlukan golongan yang susah ataupun memerlukan golongan yang miskin untuk kita melaksanakan ibadat. Betul? Sebab kalau tak ada penerima ataupun orang golongan yang menerima zakat, golongan yang menerima sedekah, kita nak buat ibadat tu macam mana? Jadi bila mana kita dah ada kelebihan dari segi harta dan juga orang kata pendapatan, maka jangan lupalah ibadat zakat tu. Sebab kita kooperatif telah dilantik, diberi amanah untuk menguruskan koperasi yang telah orang kata dipersetujui bersamalah, mengangkat kita sebagai ahli lembaga untuk menguruskan koperasi. Maka tanggungjawab untuk menguruskan koperasi termasuklah melaksanakan zakat perniagaan koperasi terletak di atas bahu kita. Maka kalau koperasi-koperasi yang masih belum tengoklah dia punya penyata kewangan, tak ada pembayaran zakat, maka orang kata berhati-hatilah. Sebab masa kita punya pemerintahan ataupun masa kita punya pengurusan, kita bertanggungjawab. Macam mana tuan kalau ustaz kalau macam tu? Kalau macam tu
boleh tengok balik penyata kewangan yang telah diaudit, tengok sampai mana zakat koperasi yang belum ditunaikan, boleh diqada. Sebab zakat ni wajib setiap tahun. Dia tidak semestinya masih ada untung saja yang kena zakat, masa tak ada untung tak kena zakat, belum tentu. Sebab zakat tidak dikira di atas berasaskan keuntungan, tapi dikira berasaskan lebihan harta semasa bersih. Nanti macam mana nak cari lebihan harta semasa tu kita tengok sama-sama. Okey, saya suka pakai mukadimah ni sebab mukadimah ni asas pengenaan zakat perniagaan. Okey, daripada sini tadi doktor dah terangkan daripada segi maksud dan juga teorinya, dan saya akan bawa tuan-tuan puan-puan daripada segi praktikalnya, iaitu dia punya gambaran terhadap penyata kewangan. Ustaz, dah masuk ke tadi contoh penyata kewangan? Dah masuk Okey, dekat slide tuan-tuan yang puan-puan scan QR tu, dekat sana dah masuk satu contoh penyata kewangan. Cuba tengok contoh penyata kewangan. Kalau yang ada bawa, tengoklah penyata kewangan sendiri. Tapi kalau tak ada, dekat yang slide zakat tu ada contoh penyata kewangan yang kita bekalkan. Okey. Jadi, bila tuan-tuan puan-puan tengok dekat kunci kira-kira ataupun penyata kewangan, kita akan mendapatkan laporan kewangan yang dimulakan dengan kunci kira-kira dan juga disekalikan dengan nota pada akaun. Okey. Ini biasanya bendahari ariflah perkara ni. Lembaga-lembaga lain mungkin selalu tengok, tapi mungkin ada yang faham, ada yang tak faham. Tapi untuk memahami, membaca penyata kewangan dia tak susah, sebabnya dia ada nota bersama. Okey. Cuma dalam pengiraan zakat ada beberapa kumpulan ataupun bahagian yang kena zakat dan tak kena zakat. Semua dah buka kunci kira-kira. Sebab daripada situ saya senang nak memahamkan, insya-Allah. Sama-sama kita kongsi. Okey. Maksud di sini iaitu Maimun Ibnu Mirham menjelaskan, sudah tempoh kamunya berzakat cukup haul. Haul untuk koperasi mudah. Setiap kali tutup akaun itulah haul koperasi. Kalaulah koperasi itu beroperasi selama 12 bulan, haulnya 12 bulan. Kalau koperasi itu beroperasi selama 18 bulan, haul dia 18 bulan. Tak ada masalah. Sekali je tutup akaun, keluar laporan audit, itu cukup satu haul untuk koperasi berzakat. Selesai. Okey. Itu berapa jumlah wang tunai yang ada padamu. Okey. Sekarang perkara yang kedua adalah tunai yang ada padamu. Untuk koperasi, tuan-tuan puan-puan tengok balik penyata kewangan. Okey. Tengok penyata kewangan, nak pastikan apa yang dimasukkan dengan tunai, tengok pada aset semasa. Cuba tengok aset semasa. Aset semasa kebiasaannya mesti ada stok, bank, tunai, deposit tetap, penghutang perdagangan, pelbagai penghutang dan lain-lain lah. Yang basicnya perkara yang saya sebut tu mesti ada. Okey. Jadi asasnya hitunglah tunai, maka semua itu termasuk tunai. Melainkan kita akan counter balik ataupun kita akan semak semula dengan syarat-syarat zakatnya pula. Tapi asasnya itu semua tunai. Itu semua kena zakat. Bank, tunai, deposit, penghutang perdagangan, stok. Itu semua kena zakat. Okey. Nilaikan dengan mata wang. Okey, dan bagi barang perniagaan. Barang perniagaan tu stok lah ya. Yang macam doktor terangkan tadi, yang orang kata yang boleh dijual, yang ada nilai, itu semua harta yang kena zakat. Okey. Begitu juga segala hutang yang mampu diharapkan kembali, termasuklah penghutang perdagangan. Okey. Untuk koperasi kredit tak ada masalah. Dia yang bermasalah biasa koperasi Felda dan Fekra. Ya. Sebabnya banyak yang saya jumpa koperasi ini penghutang dia tak dapat dikutip, sehingga ada penghutang-penghutangnya telah pun dikutip oleh Allah ataupun telah kembali kepada Allah, ya. Dah meninggal pun. Betul. Saya jumpa banyak
koperasi-koperasi di situ. Saya Jelebu saya kurang masuk. Saya masuk dekat area Gemas, Jelai, Palong tu. Saya jumpalah situasi-situasi penghutang dia individu ataupun subkon berhutang dengan koperasi, sehingga kan syarikat tu pun dah tak wujud ataupun dah tak dapat dikutip. Maka penghutang yang boleh diharapkan kembali kena zakat, yang tak boleh diharapkan kembali dikecualikan zakat. Maka zakat tak zalim. Mana harta yang memang tak dapat kutip, tak boleh diharapkan ataupun dibayar balik, memang kita akan kecualikan zakat lah. Okey. Kemudian barulah kita tolak dengan hutang kita sendiri. Hutang kita sendiri bermaksud kita akan tengok dekat bahagian liability semasa. Okey. Hutang itu adalah berbentuk operasi dan juga hutang-hutang perniagaan. Okey. Manakala liability semasa yang lain kita akan perincikan ataupun kita akan pergi lebih dalam lagi. Tapi asasnya hutang-hutang operasi, hutang-hutang perniagaan memang akan tolak daripada pengiraan zakat. Okey, boleh jelas ya? Okey, yang ni pun saya tak sentuh lah. Saya terus boleh pada pengiraan. Okey. Okey, untuk kira zakat, bila kita dah nampak, kita dah tahu asas dia mestilah aset semasa tolak liability semasa. Itu asas. Untuk orang kata nak tahu sama ada koperasi kita ni tertaluk zakat atau tidak. Untuk mudah cerita, ambil semua jumlah aset semasa tolak dengan liability semasa. Ada lebihan tak? Lebihan tu lebih pada nisab ataupun kurang pada nisab. Itu secara orang kata kasar, belum detail lagi sebab dia ada lagi dia punya pelarasan. Tapi untuk kita nak tahu sama ada kita tertaluk zakat atau tidak, itu boleh pakai. Tapi untuk sebagai sandaran sementara saja, belum lagi final. Okey. Zakat adalah wajib, syarat wajib zakat adalah 6, iaitu Muslim, harta produktif, milik sempurna. Okey. Muslim ini kita akan pastikan peratus anggota. Di mana biasa berlaku bila mana koperasi bercampur anggota. Ada yang Muslim, ada yang tak Muslim. Maka kita akan pecahkan ikut peratus anggota. Tapi koperasi, saya rasa tak banyak kot koperasi di sini bercampur dengan Muslim. Semuanya 100% Muslim. Kalau 100% tak ada masalah. Cuma kalau bercampur, pastikan peratus anggota. Sebabnya koperasi kita akan ikut kepala lah. Sebabnya bila koperasi ni majoritinya orang Islam ataupun orang Melayu lah. Jadi pegangan saham itu mesti majoritinya orang Muslim. Jadi kita ikut anggota saja. Okey. Harta yang produktif pun sama lah ya. Saya pun rasa tak payah sentuh. Saya akan pergi kepada pengiraan. Okey. Okey. Tuan-tuan, puan-puan, ada bukaan penjata kewangan. Okey. Dekat penjata kewangan, kita akan nampak aset tetap atas sekali. Sorry saya minum je. Okey, kalau kita tengok penjata kewangan, pertama sekali kita akan nampak aset tetap. Betul? Okey, bawah dia aset separa tetap atau aset bukan semasa. Bawah dia akan nampak aset semasa. Bawah dia kita nampak liability semasa dan bawah sekali dibiayai oleh. Nampak Betul Okey. Jadi, untuk pengiraan zakat, kita fokus kepada aset semasa, liability semasa dan sedikit dibiayai oleh. Okey, kita fokus pada 3 tu. Yang lebih tu untuk tambahan Okey. Asas harta dikecualikan zakat. Pertama, aset tetap. Untuk makluman semua yang ada dicatat di dalam kumpulan, saya suka panggil kumpulan
kumpulan aset tetap, kumpulan aset separa tetap, kumpulan aset semasa, kumpulan liability semasa dibiayai oleh. Okey. Segala item-item yang tercatat dalam aset semasa, aset tetap adalah dikecualikan zakat. Okey. Apa saja maklumat butiran yang ada dalam kumpulan aset tetap dikecualikan zakat. Maka ini adalah berita apa? Berita baik kepada koperasi yang banyak duit. Koperasi yang banyak duit, yang tak tahu duit nak pergi mana, belilah aset tetap banyak-banyak. Okey? Sebab saya jumpa banyak koperasi dia mengeluh zakat dia banyak. Jadi dia berat nak bayar zakat. Bila dia berat nak bayar zakat, ibadat dia jadi tak ikhlas. Jadi cara ni memang tak ada cara. Pergi bawa lari duit tu ke tempat lain, iaitu aset tetap. Belilah tanah ke, bangunan ke, kenderaan ke, supaya dia punya hati tu sedap tak bayar zakat. Padahal bayarlah zakat sebenarnya. Lagilah berkat. Sebabnya betul sebab koperasi yang kena zakat adalah memberitahu koperasi tu banyak duit. Zakat dia indikator kepada koperasi yang banyak lebihan duit. Dia bagi tahu koperasi tuan-tuan banyak duit. Itulah sebab kena zakat. Sebab dia akan nilai harta semasa yang tidak diolah, yang tidak dipergi ke mana-mana, yang tidak diniagakan. Jadi saya tak kata jangan simpan duit. Saya kata maksudnya berniagalah sebaiknya supaya dana dalam koperasi itu digunakan fully utilized. Digunakan sebaiknya. Jangan dikumpul. Takut meniaga, kumpul duit, zakat makan. Bukan zakat ambil, bukan zakat makan. Zakat makan sikit-sikit. Itu istilah memang zakat. Saya tengok dalam pengiraan zakat saya selama saya 8-10 tahun tu, saya tengok koperasi banyak duit, automatik. Saya bila tengok penjata kewangan, saya akan tengok duit di bank dengan duit dia deposit tetap dia. Banyak duit. Bila saya tengok ini, walaupun dia rugi semasa rugi semasa negatif bagai. Tapi ni kena zakat ni. Tengok duit dalam bank saya dah tahu dah memang kena zakat. Okey? Jadi bukan dinilai daripada untung atau rugi semasa. Okey, aset semasa. Aset semasa ni harta dikecualikan zakat. Tidak semua sebabnya asas tadi harta aset semasa tolak liability semasa kena zakat. Tapi dikata ni dikecualikan zakat. Okey, yang dikecualikan zakat hanyalah bersituasi begini. Aset semasa yang dikecualikan zakat yang pertama, barang yang tidak boleh dijual. Tadi barang yang apa kata produktif ataupun ada nilai kena zakat. Sekarang ni lawan dia, barang yang tidak produktif, barang yang tak dinilai. Contoh koperasi mempunyai yang kerusi, meja tadi dah siap tu, tapi barang tu dah rosak ataupun dah reput, dah expired pun boleh juga, dan juga sudah tidak musim, dah tak laku, pun dikecualikan zakat. Okey, jadi mana-mana koperasi yang berkaitan dengan situasi tersebut, jangan bimbang. Perkara-perkara semua kita akan ambil kira supaya lebih adil kepada koperasi membayar zakat. Barang-barang yang tidak produktif, yang luput, apa sekira semua kita keluarkan daripada pengiraan zakat. Okey, yang kedua, pinjaman. Okey, pinjaman ini biasanya koperasi kredit. Dia memberi pinjam kepada anggota. Okey, segala jenis pinjaman peribadi, pinjaman ahrahnu, apa juga pinjaman kecemasan, pinjaman apa lagi semua jenis pinjaman kepada anggota dikecualikan zakat. Okey, secara logik duit itu duit koperasi, tapi dah keluar kepada anggota, maka dah hilang sempurna milik daripada koperasi, maka dah pergi pada anggota. Selesai. Anggota koperasi dikecualikan zakat terhadap amount pinjaman tersebut. Maka satu lagi berita baik. Apa dia? Koperasi yang banyak duit paksa anggota pinjam duit banyak-banyak. Okey? Maka kuranglah duit dana dalam koperasi. Maknanya kat situ produk koperasi lakulah, produk kredit koperasi laku. Kat situ saja cara ataupun tuan-tuan puan-puan tak nak berzakat, supaya orang kata hukum tuan-tuan tu gugur wajib zakat. Tapi itu je cara, niagalah duit tu.
Okey. Okey, deposit. Okey, tadi semua kata dikenakan zakat yang dalam semasa harta aset semasa. Deposit tetap ada dua situasi. Okey. Satu situasi di mana deposit itu dicagarkan daripada bank. Contoh, kita buat pinjaman bank rakyat 100,000. Bank rakyat syaratkan 10,000 kena letak sebagai fixed deposit sebagai cagaran pinjaman tersebut. Maka 10,000 itu dikecualikan zakat. Okey, 10,000 itu dikecualikan zakat sebab kita ada buat pinjaman. Situasi kedua, kita tak ada buat pinjaman dengan bank rakyat ataupun mana-mana bank, tapi kita ada duit 200,000, tak tahu nak pergi mana. Masuklah fixed deposit kat bank rakyat, dapat faedah banyak. Okey, dan bank rakyat keluarkan dia punya dia punya perkeliling ataupun dia punya polisi. Kalau 6 bulan tak keluar, selama 6 bulan, selama berturut-turut sehingga 3 bulan, dapat faedah simpanan tetap segini-segini, 6%, 7%. Kalau keluar tak dapat. Okey, tapi koperasi tidak disekat untuk menggunakan dana tersebut. Okey, hanya ikut syarat, penuhi syarat dapat full dividen. Tapi tak penuh syarat tak dapat dividen. Maka itu kena zakat. Sebab koperasi tak ada ikat, bank rakyat tidak ikat pun dana tersebut, melainkan koperasi je menahan diri untuk guna duit untuk dapat dividen. Faham Okey, dekat situ koperasi punya sempurna milik masih ada. Okey, hanya untuk ikut syarat bank tersebut untuk dapat full dividen ataupun faedah simpanan tetap saja. Okey, situasi yang kedua tadi, koperasi ada buat pinjaman. Yang ini koperasi ada buat pinjaman, dia masuk saja-saja kat situ supaya pulangannya lagi tinggi. Okey, boleh faham maka jangan keliru. Ada deposit yang dikecualikan, ada deposit yang memang kena zakat. Okey, apa lagi yang dikecualikan, iaitu hasil sampingan. Okey, hasil sampingan ini adalah hasil-hasil yang tidak patuh syariah yang koperasi terima. Biasanya kalau main saham lah ataupun buat main-main pelaburan yang tidak patuh syariah. Okey, jadi dia punya hasil-hasil dividen ataupun faedah simpanan tu tidak patuh syariah, perlu dikecualikan ataupun dikeluarkan balik daripada pengiraan zakat. Okey, biasanya kita akan ambil daripada untung rugi bahagian pendapatan faedah tidak patuh syariah, 2,000 ataupun 3,000 macam tu, kita akan keluarkan daripada pengiraan zakat. Okey, ada soalan? Ada? Okey, boleh teruskan? Okey, puan ya. Okey. Kena zakat. Okey, betul. Koperasi ada tanah, ya. Lepas tu dia sewakan, dia jual. Okey, jual. Koperasi mulanya ada tanah. Okey. Ada tanah, kemudian bincang dengan lembaga, anggota setuju untuk dijual. Dapatlah hasil 200,000, jual. Maka pada tahun itu ataupun tahun lepas masuk 200,000 dalam bank. Okey. Automatik akhir tahun 31 bulan Disember kira zakat, 200,000 tu dah clear, bank dah bayar pun, masuk dalam bank koperasi, 200,000 dah kena zakat sebab tu dah tercatat dalam bank. Okey, dah tercatat dalam bank. Cukai itu lain lah. Betul. Cukai jualan tanah tu dia akan masuk dalam belanja. Okey, tapi untuk zakat dia dah masuk dalam bank, automatik dah kira dalam zakat. Okey, bila koperasi cairkan tanah pada tahun itu, pasti zakat pada tahun itu akan tinggi. Confirm. Sebabnya duit tu tak akan burst pada tahun yang masih sama. Dia akan cari projek pun tahun depan. Dia lambatlah. Pada tahun itu pasti dia jual, dia cair je tanah aset tetap, mesti akan zakat akan tinggilah. Jangan terkejut ataupun jangan rasa pelik. Itu memang kata lumrah, sebab pada masa ketika itu tunai di tangan banyak. Okey, tabungan, koperasi ni special sebab dia ada tabungan. Kalau syarikat ataupun company sendirian berhad, dia tak ada tabungan. Untung bagi-bagi milik pemilik pemegang saham. Tapi kalau syarikat, kalau koperasi,